Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Orbit Perak FPV. Dan hari ini kita akan unboxing satu drone baru yang baru saja kita dapat, iaitu Osbot Lomo 18. Okay, package ni didatangkan dengan 4 biji bateri. Okay, yang saya beli ni adalah combo bersama dengan 4 biji bateri daripada company Godar.net. Saya tak pernah dengar bateri ni, iaitu bateri 2S lah. Ok, dia ada bagi stiker ni, dan bateri 2S daripada Godar. Ok, 2 cell 550 mAh. Oh, dia nampak sedikit berbeza berbanding dengan bateri yang saya ada, iaitu Lavato punya daripada Beta FPV. Okay, ada 4 set bateri yang kita dapat. Kemudiannya inilah item yang kita tunggu-tunggu, dah pun kita dapat, iaitu drone Osbot Lomo 18. Iaitu ini saya beli adalah jenis white, O4 white. Okay, O4 white, tapi bukan yang daripada DJI, dia lebih kepada daripada company Flywoo lah. Ok, kita ada manual O4 unit. Ok, satu set prop, 2 set, oh banyak dia bagi ni, 3 set prop. Menarik, daripada jam fan 45mm. Dan inilah dia bintang utama kita, iaitu drone Osbot Lomo 18. Wow, Osbot Lomo 18 yang didatangkan dengan overlight wide angle. Cik je. Okay, nanti saya akan buat comparison dengan S65 saya. Okay, nanti saya ambil S65 tu. Dan ada set bateri, ada antena diberi, propeller, macam-macam lah. Screwdriver dan beberapa aksesoris, dan juga strap, battery strap. Mungkin bagi nak menggunakan saiz bateri yang sedikit besar, yang tak muat slot dia ni, bolehlah gunakan strap ni. Dan dia juga turut bagi stiker lah.